bagaimana kita nak dapat track record kerja untuk masuk tender kerajaan. Okey, hari tu ada saya cerita salah satu kriteria penting lah untuk seorang kontraktor ni diyakini untuk dapat tender kerajaan ialah selain daripada harga, pengalaman dia buat kerja lah. Okey, pengalaman ni biasanya akan datang daripada kerja-kerja kontrak yang diberi oleh swasta lah, kan. Okey, hari ni saya nak cerita sikit tentang job-job dengan swasta, kan. Jadi saya sarankanlah kepada kontraktor-kontraktor, kalau kamu tak pernah ada job dengan kerajaan dan kamu berhasrat lah untuk jadi kontraktor dengan job dengan kerajaan, mulakan dengan swasta. Okay? Begitu juga kalau kamu dah memang buat kerja dengan kerajaan, saya syorkan kamu terus buat kerja dengan swasta. Kenapa saya kata begitu? Kerana kontrak-kontrak kerajaan ni dia tak sentiasa ada. Tapi kontrak dengan swasta ni dia banyak sebenarnya. Okey. Sekarang saya nak cerita sikit tentang dua jenis klien dalam swasta ni lah. Satu, klien syarikat. Klien syarikat ni ialah company lah. Macam kilang, agensi swasta, syarikat-syarikat swasta, termasuklah GLC, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC, itu konstitusi swasta lah. Sebab dia ni bukan agensi kerajaan. Macam JKR, majlis ke apa. Dia ni swasta. Okey. Jadi, kalau kita nak buat kerja dengan swasta, tak kisahlah syarikat ke, GLIC ke dan sebagainya, kita kena faham juga dalam syarikat tersebut bagaimana sesuatu kontrak atau kerja tu diberi kepada kontraktor. Kita kena tahu. Jangan kita main masuk satu syarikat tu kita tak tahu dia punya sistem dalam tu. Okay. Sebab kadang-kadang setengah syarikat ni ikut dia punya nilai-nilaian kontrak tersebut. Kadang-kadang kontrak yang kecil-kecil tu kadang-kadang engineer saja yang boleh buat keputusan. Tapi kadang-kadang kontrak-kontrak besar tu kena sampai kepada mungkin station manager dan sebagainya, atau kadang-kadang sampai managing director kena sign dokumen tu kan, sign kontrak tu. Jadi kita kena tahu. Sebab bila kita tahu senang nanti kan. Jadi kalau misalnya kontrak tu hanya disign oleh engineer, jadi kita fokus kepada engineer tu lah. Jumpa engineer tu. Tapi kalau kontrak tu akan disign oleh managing director, maka kita kenalah buat dengan managing director tu. Kan? Kena buat proposal dan mungkin lama sikit lah dia punya jawapan. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu siapa yang akan tanda tangan. Dan dia lebih complicated lah sebab mungkin syarat-syarat dia orang tu mungkin dia nak syarikat yang sempurna, ada SSM, CIDB, dah tentulah CIDB, dan mungkin dia nak tengok pengalaman kerja juga kan. Jadi itu syarikat swasta. Tapi kalau syarikat tu syarikat kecil, macam syarikat tu kecil lah, dia ada 3-4 orang staff dan dia mungkin dia ada nak renovate office dia ke apa ke, itu syarikat kecil. Jadi keputusan dia senang dan dia kerja pun senang nak dilaksanakan. Jadi bolehlah fokus, saya syorkan fokus kepada kerja-kerja kecil dulu kan. Yang mana syarikat tu syarikat kecil kan, yang mana keputusan tu dilaksanakan oleh managing director dia dan keputusan tu boleh buat dengan cepat. Contohnya renovation office. Itu kerja yang mudah. Okey? Nanti video akan datang saya ceritakan kriteria kontrak kerja swasta yang kedua. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.